Lama. Aku oi banyak gila GT weh. Oi. Balik. Okey. Tekan. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita hari ini. Hari ini hari kedua aku lancar sebenarnya. Dan sepatutnya kita lancar awal, tapi biasalah bawa dua orang ni. Bawa Aina, bawa Abiang nak try main kayak. Tapi hari ni plan gila sikit lah. Kita nak turun sekejap je ni. Ini joget semalam ni. So ni dia orang sewa kayak dengan atas. Kalau nak sewa kau boleh roger dia. Nak turun kat mana? Ke Maman ke kat pulau-pulau ke kan. So plan hari ni nak turun sekejap je, half day. Nak turun half day sebab hari ni game dia setengah hari main laut, setengah hari main Sungai Yaya. Oh, tu lah. Tanpa mengangkat masa kita dah lambat. Marilah kita lancar, tapi aku nak lepaskan dia orang dulu. Kan, anda dah duduk macam ni, buka. Kita turunkan. So patut nanti kalau Aina nak naikkan kipas, Aina kena pastikan kipas tu dalam keadaan straight. Sebab kalau macam ni dia akan sangkut lah. So maknanya sebelum naik tu, once dia dah turun ni, Aina boleh tutup lah. Aina boleh tutup. Tapi sebelum naik tu Aina kena buka. Aina kena cari kipas dia bagi straight, baru angkat dan tutup lah. Untuk kawasan cetek bila kena angkat lah. So itu je lah kot. Aku tengok. Dan okay, tarik keluar. Sekejap. Okey, boleh naik. Boleh. Lepas ni buka. Okey. Naik. Naik satu kaki dulu saja ke apa? Naik dua-dua. Okey. Lepas tu atas kayak ni Aina kena selalu kena stable kan. Maknanya Aina tak boleh duduk sengit tepi, boleh terbalik lah. Okey. Yang apa kanan kuat sikit. Yang belah kanan. Belah kanan kuat sikit. Alright, pergi kat Biang. Boleh lah tu. Mana-mana lah dia. Aku baru nak keluar nak pergi kat dia orang. Let's go. Pergi kat dia orang. Nampak Aina kendor tadi tu lucut. Jangan bagi kendor langsung pun. Kalau kendor sikit lucut. Masuk icebox tu nanti. Alah, comel dia. Sotong habis. Boleh lah buat lesen. Iya kena gelak siut. Tapi Aina tadi besar. Oh, Aina punya besar tadi lucut. Kalau drag tak apa dia. Kiri. Drag keluar. Kata lagi kayu ke depan. Ikan. Ikan. Dia sebab sotong lembut kan. Jadi mata candat tu dia bukan ada duri ke apa. Jadi apa yang pegang dia tu, yang pegang dia tension je. Maknanya tension antara kita dengan dia, itu yang pegang sotong. So ini pun air cantik. Alhamdulillah lah. Dapat air cantik kat dia orang. Sebab kalau beralun aku risau kau nak bawa orang. Lagi first time kan. Aina first time main kayak. Yalah kena fikir safety, nak landing macam mana nanti. Kalau hari ni lenang cantik ni okey lah. InsyaAllah landing okey lah. Mana sotong Aina? Mana sotongnya? Boleh lah. Sotong Aina besar sikit dia hang. Lesen. Oi, tak buat dia keluar. Oh, yang fur tu kasar.
Lainan lucuk first tu kasar. Itu dia memang kalau lagi awal lagi sedap sebenarnya. Dia memang makan awal pagi. Biasa kalau dah cerah macam ni dia susah sikit lah. Ada tapi kena pujuk. Dia kena macam bau nak cerah, gelap-gelap kan. Wah, itu time tu cun. Dia batu sotong ni biasa dia duduk berkumpulan kan. Maknanya kalau dah strike kawasan tu, kas lagi. Kas lagi kawasan sama. Kas lagi kawasan sama. Kalau lucuk pun kas lagi kawasan sama. Kebiasaannya dia berkumpulan ada lah. Ha? Lesen sotong atas kayak. Okey dah tu. Okay geng, sotong kurang menarik ni. Ada tapi tak meriah. Oh malas lah habis masa. Janji. Ha? Sana jom. Janji dia orang ada lesen okey lah. Kalau masa panjang boleh main. Ada. Ada. Nanti kita cuba try kas kawasan batu. Tapi kat kawasan batu tu memang apa tak boleh sampai bawah lah. Kena cepat lah. Sampai bawah memang puk langkut. Kam dia. Briefing. Aduh. Ni orang flight hang tunggu kapal-kapal batu sangkut. Nanti kita akan kas, maknanya kita akan duduk depan batu tu, kita akan kas ke kawasan batu. Tapi bila kas tu, jig tu jangan sampai bawah, maknanya kas tu lepas tu tutup. Lepas tu main macam kas tutup, lepas tu karau, lepas tu main macam jerk sikit. Main jerk. Lepas tu tunggu sekejap, 1 2 jerk. 1 2 jerk. Macam tu lah. Ya, inilah peralatan untuk sotong. Dia macam-macam colour kena bawa. Sebab ada hari dia nak warna pink, ada hari nak warna lain. Sotong memilih sikit. Jom. Kita main kat sini dalam 5 minit. Kalau tak ada, kita jalan. GT. Avian strike GT, yes. Aku korang. Alah. Aku punya lucut. Woo! Avian GT. Avian strike GT. Woo! Buka lah hook. Kan aku pun kena slipper ke? Memang kawasan dia ni. Jangan elok lah. Jaga-jaga hook lah. Yang kawasan dia ni. Sampai bawah je slipper. Alamak, oi banyak gila GT weh. Oi. Jangan balik kat aku. Alah putus. Aduh. Banyak weh. Weh GT banyak, cepat. Sini banyak. Banyak gila GT weh. Tunggu. Jerk ke atas. Aku dah putus dah ni. Aduh. Drop sampai bawah je tu main jerk ke atas. Lah aku putus lah pula. Banyak gila weh. Aduh. Macam mana aku putus ni? GT memang GT ni. Saya elok. Saya elok. Banyak GT ni, banyak gila. Sorry kan, aku tak record tadi, aku lupa. Aku ingat aku record ni. Sampai bawah dia. Sini. Woohoo. Oi, talang. Alah, lucut talang. Makan lagi.
Adalah talang buat main-main. Oi, lihatnya. Mantap. Berbelit sauk lah pula. Talang saya comel. Banyak dia ni. Biang sini biang. Sini. Ada yang ambil tadi. Allah, lucu lagi. Banyak talang, banyak gila. Oh, okey dia ambil. Talang rempit. Ui. Ui. Seronok kat main talang ni. Main US dah tapi kalau aku dah putus aku try tukar US dah. Ya. Banyak. Memang dia tengah banyak gila. Kejar makan. Tapi itulah leader dah bulu sikit ni. Tajam, bukan tajam, kasar kat gigi talang. Sabarlah. Cenderung sebiji. Tengok patutlah putus tadi. Gigi dia tajam. Berbulu orang lidah. Mantap. Hei. Melayan awak. Melayan Hei. Hei. Hang memang tanya ikan kau. Main talang lah kita hari ni ya. Oh, ada yang ambil. Yo. Ambil lah betul-betul. Ambil lah betul-betul. Okay guys, sudah sampai darat. Salah buka klip. Mujur ombak lembut je ni. So, dia orang landing aku tak risau. Tak ada hal lah kot. Tapi apa-apa pun memang aku mendarat dulu. Sebab nak sambut dia orang lagi. Sambut Aina, sambut Abiang. Okey je ni. Boleh kata hampir tak ada ombak. Adalah sikit-sikit. Bergulung tepi-tepi. Cetek dah pun. Okey, hanyut dah tu. Lah, tak rekod ke? Kayak pada hari ini. Okey, boleh turun. Ombak datang. Yes. Ombak tak ada ni. Kalau ada ombak, pisang tu. Betul. Nak landing. Siapa pula call aku ni? Hello. Kat sini boleh lah. Ni apa nak pegang, aku angkat. Lepas tu nak masukkan. Masukkan dekat? Dalam lubang. Mana lubang ni? Okey.
Masuk dah. Tak masuk. Masukkan. Okey. Okey, lepas tu heret. Sampai ke kereta. Nak try tengok Aina heret sekali. Angkat, heret. Oh, beratnya. Ya. Tu lah, lepas tu kena heret sampai sana. Itulah dia. Itulah dia nak main kayak. Ya. Tak apa, tapi slow lah, slow. Tarik sikit-sikit. Tu jalan lah. Yalah, penat berkayak tadi. Penat lah, lepas tu nanti nak naik bukit ni. Bukit pasir, lepas tu pasir lembut lagi. Aduh. Dia package nak main kayak, dia kena package heret sekali. Oh, ingat je sebab kosong kan. Ya, hang kena straight sikit. Alright. Tarik. Aku nak tarik kayak aku pula. Itulah dia geng, package main kayak. Yang mana berkayak tu, try heret kayak sendiri. Tu tengok Aina dah. Itu kira kayak kosong tu, bukan kayak fully loaded macam aku ni dengan bateri dengan apa lagi kan. Ni lagi berat. Lagi berat yang punya kayak ni. So inilah hasil dia sebenarnya hari ni. Sebenarnya ada 3 ekor talang. Abiang seekor dapat talang tadi. Tapi dia dah land. Lepas tu dia macam, aku tak tahu dia nak ikat ke dia nak apa. Dia pakai leg grip. Tiba-tiba leg grip tu terlucut. Yang cengkam dia terlucut. So talang dia masuk air. So dia hilang talang dia. So tadi Abiang dapat apa, baby gepoh ni. Dan juga masing-masing adalah hasil sotong. Tengok sotong halus je. Alah comelnya sotongnya. Alah. Bolehlah bagi dia orang rasa-rasa. Aku tak cari sangat tadi. Aku lebih banyak guide dia orang. So tu nak kemas-kemas. Dia orang tengah lepak bawah pokok tu. Masing-masing penat heret kayak. Aku saja je suruh dia orang heret. Bagi dia orang rasa sikit penat dia. So jom. Petang ni kita pergi Yayah pula. Later that same evening. Sekarang pukul 3.30. Hari yang sama lagi. Sampai kat Sungai Yayah pula. Kerja gila. Kita tunggu dia sampai jap. Tapi hari ni air memang surut betul lah ni. Ayak dia lah ni. Semalam pun memang dia waktu surut tu anak semua keluar, Toman semua keluar. Jadi kita orang petang ni sekejap kot. Mungkin sampai pukul 7 berapa jam je. Tapi memang aim terus pergi spot nak cari anak. Cari yang mana tak ambil semalam. Jaga licin. Trip pendek petang ni sebenarnya disponsor oleh Al-Hal. Dia bawa kita untuk short trip hari ni sebab nak pergi cari mama semalam. Permit balik. Permit balik lah. Pergi ambil balik. Aku nak ambil balik aku punya gewang. Ambil. Sangkut kamu. Cari balik apa yang boleh. Weh, bahang oi. Panas. Ayak dia ni. Ayak dia apa ni? Cuaca dia. Oh, kena. Boom. Lagi. Wah, kan? Dah cakap dah. Nampak dah ambil hang tak kena. Ini busung. Allah Akbar kepala aku. Mengelak aku. Tepi kepala aku. Jangan buat macam tu. Abang nolak. Tepi kepala aku. Bapak dia tu. Marah. Tepi kepala aku. Tepi kepala aku SP su. Sat lagi tak boleh jadi wali sat lagi. Duduk. Aku tak cukup sifat. Bunyi yang bunyi. Balik. Okey. Bunyi yang bunyi. Balik. Okey. Tekan.
Okey, Barat. Ayo dulu. Oh, nak tengok. Duduk jangan. Ni pukul sikit. Okey. Layan. Yeah. Ya Zah. Oh, okey kak, cun kak. Bapak oh ni gaduh lagi. Agak lagi. Kasih ruang nak, Aina kat ruang. Cocek, itulah bunyi Toman. Cocek, itulah bunyi Toman. Thank you. Joget. Nah. Sengal. Mama dia ada itu, mama dia. Cocek. Okey, jom balik. Bapak balik. Aduh. Woo. Ya, kita cari besar sikit ya. Ha? Berapa lama tak dapat? Tak ada lama sangat lah aku dapat kat Kelau. Bila betul tu? Berapa bulan lepas ha? Kelau memang lama. Dah beberapa bulan lepas. Yalah, aku jarang main Toman. Pergi laut. Ni mama. Okey geng. Toman Sungai Yayah. Ya. Lama tak dapat Toman Sungai Yayah. Saiz ni papa ni tak bersama ni dalam 3 lebih, nak kat 4 kot. So dia lah, tapi Abiang tengah pujuk mama lagi. So Abiang bunyi ikan mana? Tak lagi. Cocek, itulah bunyi cicok. Cocek. Tap, jom kita lepas. Sudah lepas lagi gigit bang. Bang. Abang papa. Bye. Pun dia makan balik. Okey, mantap. Alright, mantap. Geng, ibu dua ekor. Ada ibu dua ekor besar. Anak Oh. Ada sini tu anak mereka. Anak tapi ada punya ibu lain sini tadi. Balik dekat anak. Lepas tu bayar dia tenang Ustaz. Aku biar Abiang lah. Malaikat jadi aku dapat. Dia lari 2 ekor besar. Sabar tak apa, tunggu dia pergi ke anak dia balik. Tunggu dia. Depan kita tu. Oi, cetek tu sini. Banyak ibu. Ibu. Duduk bawah kita. Duduk bobot. Aku tengah jigging kat ni. Okey, gigi. Lepas tu dia makan pisang weh. Nampak tu? Ibu. Ha. Ibu bawah. Tunduk. Nampak. Nampak tu. Nampak. Oh, tu sini. Ni lama ni. Lama tu gelap tu. Kelabu. Lama. Oh. Cocek, itulah bunyi cicok. Cocek. Hujan dah lebat pulak. Cocek. Aduh. Wih, lebat pula dah. Gup sekali. Gup sekali, strike dalam hujan. Come on. Strike dalam hujan sekali. Alah, tak ada strike dalam hujan. Memang tak nampak anak lah. Oi. Dia kalih tadi, nampak dia zoom. Dia tak ambil, dia kalih dia. Tolonglah makan. Ya. Nampak kalih ni. Oi, dia kalih lagi. Ya Allah. Zoom je ni. Segan nak ambil apa? Halau. Ha? Besar dah biji. Biang. Oh, yes. Tekan. Ya, akhirnya dia ambil. Ya. Akhirnya dia ambil. Papa tembikai. Alah comel. Keluar balik. Weh. Dah jadi kuat. Ambil mama pula. Ambil mama pula. Siap. Oh. Oi. Sikit je ujung je. Mantap. Tak, Biang. Ya.
Ya. Oh. Joget. Woo. Dia dah keluar ni. Dia keluar tak best kena pakai dalam. Pisang aku. Oh. Dia kalih tadi, dia kalih dah. Dia kalih dah biar. Ha? Ada banyak dalang ke? Ada. Tak malam ambil. Lampu besar kan? Dia kalih. Minum lah. Ambil. Dia ambil. Yes. Ambil. Abiang mantap. Abiang strike dah, dia dah ambil dah. Mantap Biang. Sekejap saya duduk. Tiga untuk hari ni guys. Kan ketiga untuk hari ni bagi Abiang besar sikit. Bagi besar sikit Abiang. Ni besar ni. Oh, sak. Aku tak sempat tukar dip lah, dia kalih tadi. Dah dia ambil. Abiang. Saiz. Ni saiz. Kasih Abiang. Ini saiz. Saiz. Saiz guys. Guys. Cek. Itulah memang ya. Kalau nak main ya, boleh kontak Ambo. Alal nano, ni nombor dia. Cocek. Itulah bunyi cicok. Lucu. Oh, ini baru cicak. Mana. Ika. Tu. Dia anak dia keluar, Baik. Abiang ambil. Tak respon dah. Yes. Dia ambil. Yes. Abiang kena lagi sekali. Nampak dia ambil ni. Nampak dia ambil. Jangan main-main, jangan cocok-cocok. Ni kasar ni mama dia ni kasar. Ni mama. Memang mama ambil tadi. Mantap. Sabar dulu. Terus. Baik Biang. Saya tarik keluar ni Abiang. Ui, saiz. Saiz. Besar. Cocek. Abiang jangan nyanyi ke lagi. Nyanyi lagi. Jangan nyanyi. Jangan tengok tali tu jaga. Biar. Ini saiz. Minggu bayar minggu. Ni tengah rekod ke tak? Tak. Besar. Allah Akbar. Atas. Ya. Itulah bunyi cicak. 6 kilo. Itu dah. Wow, besar. Biang. Nampak dia naik tau. Nampak dia ambil. Gup. Cocek. Itulah bunyi cicak. Mantap Biang ni. Ini besar. Besar. Ini berapa? Tak. 8.6. Oh dia. Okey guys. Cocek. Itulah bunyi cicak. Cicak ni. Cicak dia. Wui. Oh, mantap. 16. Happy semua trip ni. Happy. Tercapai semua Kayak. Kayak. Toman. Okay. Nah. Woi, mantap. 15.50. Kecil sikit dah Biang. Kecil sikit dah. 15.5. 15.5. Mantap. Ya. Yes, saya masih kalahkan rekod Abiang. Okey? Tak ada yang semalam tu timbang salah. Nak melepaskan bersama anak dia. Ada momen. Tu. Anak dia. Ui. Ada. Ngam Abiang dapat rumah ni Abiang. Memang duduk. Kenapa? Release. Yeah. Good fight mama. Ya. Biang? Okay. Ana? Cho. You. Itu anak dia. Anak hitam. Anak hitam. Sebut. Buat hamba pusing. Tu anak dia.
Belakang sikit. Oh, kena lagi Abiang. Hanek. Oh. Alah, bodoh main-main. I know ni. Aduh. Bodoh siap. No, I know. Nampak bulu tengah fight lah. Nampak kan Biang? Tali kau kendur. Oh, Hilang. dia macam ni lah. Aduh. Memang Nakal. Ini nakal. Tengok dekat ni lagi. Aduh lah. Macam gampang. Oh, gampang. Tak hitam. Ni bukan hati hitam ni. Ni hati syaitan ni. Nakal. Habis yang sampai nak 3 ekor. Terus dia tekuk kepala. Lucu. Aduh. Okay guys, jadi itulah saja penghujung hari ni. Hari gila buat kerja salt water dengan Fresh water. dia bukan fresh water lah, salt water lah Oh, juga. salt water. Tapi main laut, main toman, kerja gila, 2 kerja dalam sehari. Memang gila tapi alhamdulillah hasil ni padu. Masih padu. Jumpa total 7 tompok, 6 respon, 1 tak makan. Ada ke? Total land berapa ni? 3? Total 3 lucut. 3 lucut. 2 lucut sebab disebabkan sebab yang orang kata faktor ikan, faktor semua jadilah. Yang satu lagi ni tu faktor dia tu faktor dia. Dia sabotage confirm kau ya. Dan belakang tu Tekong Alal Nano, aku letak FB dia. Tuan betul idea. Nak cari Tuan tahu idea. nak datang Sungai Yaya, boleh Roger Alal lah. Jadi itulah saja aku rasa penghujung sebab kedai pun gelap, tak boleh buat closing dah. Jadi terima kasih kerana menonton video ni. Aku tak tahu panjang ke pendek. Ikan pun tak ada, jadi seperti biasa jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan kita akan jumpa video depan. Biang, ngap sekali ngap. Ngap. Cek. Itulah bunyi toman. Thank you. Joget. Nah. Sengit.